Tiga punca cikgu sekolah rasa susah nak gunakan English masa kerja. Yang pertama adalah mereka tidak yakin dengan diri sendiri. Apa yang mereka tahu rasa terlalu sedikit. Yang kedua, mereka ni malu kalau buat silap. Yelah, nama pun cikgu. Kalau orang tahu kita ni cikgu tapi ada buat silap, malu kita. Yang ketiga adalah setiap kali mereka nak present, mereka jadi gugup. Tangan jadi sejuk, jantung berdegup laju. Sebab apa? Sebab mereka rasa mereka tak mampu nak deliver dengan baik. Anda ada ke masalah macam ni? Kalau ada, cuba bagi tahu apakah pengalaman yang anda ada lalui. Sebab apa? Kami yakin sebenarnya apa saja isu yang anda ada, especially berkaitan dengan keyakinan, rasa malu dan rasa anda tidak boleh bercakap depan orang, ini semua boleh diselesaikan dengan cara yang betul. Kalau anda cikgu sekolah yang ada masalah nak gunakan English, anda mesti tahu apakah dia,